Tahniah diucapkan kepada Mahathir Express and Holiday sendirian Berhad dengan peluncuran 2 buah bas baharu pada 2 hari yang lalu. So tahniah kepada Mahathir Express. So sebuah VRM 8080 manakala sebuah lagi VRJ 8080. Stay tune untuk tengok review penuh untuk kedua-dua buah bas ini. Tahniah sekali lagi diucapkan kepada Mahathir Express and Holiday sendirian Berhad. Minat itu jiwa, bas itu ceria. Assalamualaikum guys, apa khabar semua? Selamat pagi-pagi, selamat petang-petang, selamat malam-malam. Alhamdulillah hari ini you berada di Essential Coachwork bagi meraihkan beberapa buah bas yang akan keluar pada hari ini. So sekarang kita fokus pada bas Mahathir Express. Ada 2 buah. Yang ini dalamnya berwarna hitam orange dan sebelah lagi hitam biru. Tapi sebelum kita teruskan review kita, jangan lupa untuk tekan butang loceng dekat channel YouTube Legacy Bus Malaysia. Terima kasih diucapkan kalau yang dah tekan butang loceng. Bolehlah subscribe dan juga subscribe Legacy Bus Malaysia di channel di YouTube, dan juga boleh follow kita di muka buku Facebook Mr. Bus Yop DM. So kita mulakan dengan review dari bahagian dalaman dulu untuk bas Mahathir Express. Version nombor plate tak ada lagi, saya tak nampak berapa nombor plate-nya. Tapi kita review dulu bahagian dalaman untuk bas ini. Nombor pendaftaran nanti kita bagi tahu guys. So di dalam bas ini menggunakan seat yang dibuat oleh Orient. Seat yang berwarna hitam dan mempunyai corak berwarna orange guys. So seperti biasalah, sekarang bas-bas siaran, bas Express pastinya akan ada disediakan sekali dengan seat belt ini. Tolong pakai guys, kalau tak pakai nanti boleh kena saman dengan pihak berkuasa. So ini dia jaring yang ada di setiap tempat duduk. USB charger port berada di sini, type C dan juga USB biasa, dan ini dia tempat merehatkan kaki anda. So bas ini membawa 45 penumpang pada satu masa guys. Okey, sekarang kita tengok bahagian lagi kompartmen dia. Dekat bawah ada, atas pun ada. So jangan risau. Mana-mana yang rasa barang-barang macam mahal kan, laptop ke apa ke, boleh letak dekat atas ni. InsyaAllah nak tutup dia pun ketat. InsyaAllah dia selamat, dia takkan jatuh lah. Nampak? Kuat. So barang-barang lain macam pakaian ke boleh letak dekat lagi kompartmen di bahagian bawah guys. Okey, sekarang kita menjengah tempat duduk pemandu bas pula. So inilah ruangan tempat duduk pemandu bas ya. Itu dia steering Yutong Auto pula. Yutong Euro 5. Dan ini dia welcome light yang menjadi trademark untuk bas TR series guys. Okay, so bas ini membawa 45 penumpang pada satu-satu masa. Seat yang sangat selesa dibuat oleh Orient. Macam biasalah, trademark untuk Orient akan ada warna orange macam ini. So bas ini susunan seat dalam bas ini 2 tambah 2. So setiap tempat duduk dilengkapi dengan USB charger port berada di sini, jaring tempat merehatkan kaki anda di sini, dan yang paling penting pastinya akan ada tali pinggang keledar di sini. Tolong guna, kalau tak guna anda boleh di-compound ataupun dikeluarkan saman oleh pihak berkuasa guys. So seat yang berwarna hitam mempunyai corak berwarna biru di setiap tempat duduk bas yang dibuat oleh Orient ini, dan ini dia tercetak Mahathir Express di setiap headrest yang berwarna hitam di dalam bas ini. So dekat bawah ada lagi kompartmen, dekat atas juga ada lagi kompartmen. So bolehlah tuan-tuan bawa barang-barang tuan-tuan ketika menaiki bas ini. Mana benda yang penting, laptop ke, komputer, handphone dan sebagainya, boleh letakkan dekat atas ni. Sebab dia safety. Nak tutup mengetat lagi bak. Tu dia. Kedap Alright, so ada lampu rasanya RGB ni, boleh tukar-tukar warna dekat bahagian atas ni. Dan inilah dia suasana di dalam bas Mahathir Express version VRJ 80. Ada televisyen yang besar, jam
Dan ini sekali lagi kita tunjuk bahagian dashboard ataupun ruang tempat duduk pemandu bas ini. Okey guys, so ini dia bahagian belakang untuk VRM 8080. Corak dia berbeza kalau yang VRJ tu kata silap, yang ini warna apa warna putih seakan-akan warna biru. Yang ini kali ni warna kuning, macam warna krim sikit lah. Itulah yang membezakan di antara kedua-dua buah bas yang dikeluarkan oleh SHL Coachworks untuk Mahathir Express version bas persiaran ini. So yang ini VRM 8080. Jom kita pergi lebih dekat. Kita tengok. So bas ni dilengkapi dengan rim chrome ataupun rim apa orang panggil rim chrome lah. Lupa lah pakai satu perkataan tu, rim apa ya kawan-kawan. Itulah dah sebanyak kali review bas, kadang-kadang kita boleh terlupa lah. Sebab kita review bas kadang-kadang secara spontan, dan ada yang juga kita edit, ada juga yang kita dubbing. Ikut kesesuaian lah, mengikut kesesuaian ketika video itu diambil. Kadang-kadang ada juga kita tersalah sebut benda-benda yang orang kata tak perlu disebutkan. Kita terpaksa cut scene tu, ataupun kita terpaksa dubbing semula guys. So itu sekadar selingan sahaja. Dan inilah dia wajah penuh untuk bas VRM 8080, bas yang membawa 45 penumpang pada satu masa. So bahagian dalaman kita dah tengok, bahagian luaran kita dah tengok. Sekarang kita fokus untuk melihat muka hadapan untuk VRM 8080 ini. Sudah tentunya model DR series menggunakan chassis Yutong Euro 5 yang dibawa oleh SHL Coachworks. Okey, lagi sebuah pun dah get ready untuk deliver petang ni. VRJ 8080 version sama saja, cuma yang kita katakan yang ni warna kuning seakan warna krim kan, dan yang itu lain sikit warnanya, berwarna seakan-akan putih kebiruan. So sementara dia tengah betulkan parking, kita review dulu daripada kejauhan. Kejap lagi dia duduk sebelah-sebelah, kita akan pusing satu kali untuk dapatkan angle yang terbaik untuk kedua-dua buah bas yang akan meluncur keluar dari SHL Coachworks pada petang ini. Alright, so VRM 8080 dia orang tengah setting untuk proses handover kejap lagi. Tapi walaupun Yop tak dapat hadirkan diri lah untuk sesi handover pecah belon tu, sebab kita ada kerja-kerja yang tak dapat dielakkan. So inilah bahagian sisi untuk Mahathir Express. So sekarang kita tengok dari bahagian hadapan untuk Mahathir Express pula, dua buah bas VRM 8080 dan VRJ 8080. Sepintas lalu sekali lagi kita tengok bahagian sisi untuk bas VRM 8080 ini. Tahniah diucapkan kepada Mahathir Express and Holiday Sdn Bhd. So sesiapa yang nak menggunakan perkhidmatan bas yang disediakan oleh Mahathir Express boleh hubungi nombor telefon yang tertera 0133407500, ataupun anda boleh hantarkan pertanyaan menggunakan email mahathir_express80@yahoo.com. Okey, tak lengkap rasanya kalau kita buat review kita tak tunjuk luggage compartment dekat bahagian bawah ni. So menggunakan auto luggage. So yang ini ada manual lah, yang kecil tu untuk barang-barang keperluan untuk bas ini. Dan ketinggian untuk luggage compartment ini adalah setinggi 4 kaki. Itu dia, lebar, besar dan sangat luas guys. So ini pandangan daripada sisi dan hadapan untuk kedua-dua buah bas yang terbaru dalam keluarga Mahathir Express and Holiday Sdn Bhd. So tahniah sekali lagi dan terima kasih kepada Mahathir Express kerana memberikan keizinan untuk kita membuat review ringkas pada kali ini. Sebelum Yop mengakhiri video review pada kali ini, kita tengok dulu bahagian sisi untuk kedua-dua buah bas yang terbaru dalam keluarga Mahathir Express and Holiday Sdn Bhd ini. So,
bas ini sekali lagi. Bas ini dibuat oleh SHL Coachwork ataupun dikenali sebagai basket berhad. So, mana-mana company bas ataupun perseorangan yang nak Yop review bas korang, boleh hubungi Yop di talian 0191281200. Orang kata WhatsApp dululah apa-apa senang kita nak bincang, kita bincang sampai jadi. So, sekali lagi tahniah diucapkan kepada Mahathir Express and Holidays Sdn Berhad dengan kemunculan 2 buah bas baru mereka di SHL Coachwork Ipoh Perak. Minat itu juga bas, itu cerita. Kita jumpa lagi di review akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.